Dia beli kat mana bahan tu? Duit tu memang digunakan untuk beli bahan-bahan tu lah. Cuma mungkin bahan-bahan tu tak sebanyak RM200. Tu dia punya ayat dia dah, betul tak? Cuma yang lain tu adalah upah. Nak kira upah lah. Dia tolong. Dia boleh dengan memberitahu bahawa nilai ni berserta dengan upahnya. Boleh. Jadi dia tak jatuh. Infak tu dia kata gini, nasi kalau dia lebih jujurnya, kita akan buat infak mi goreng RM2. Kata gitu kan, untuk 100 orang. Cuma cerita dia ni, ini mi goreng RM2 ni atas dia punya apa kata tu, dia punya nilai yang dia letak lah. Yang dia dah siap goreng semua dah. Bukan dengan nilai dia beli bahan. Jadi termasuk bukan jual. Kan infak mana boleh jual. Mana dia bukan jual. Dia letakkan nilai tu. Dia letakkan nilai boleh. Cuma jangan jadi macam boleh takut ni orang mengambil kesempatan jadi scammer tu yang takut. Yang takutnya dia kata gitu tapi mungkin dapat kata 300. 100 lagi macam mana cerita? 100 lagi. Jadi 100 lagi tu dia boleh war-warkan mana ada lebih, ataupun digunakan tu juga untuk buat mi goreng lagi. Tu boleh lah. Tapi jangan jadikan tu salah satu untuk bisnes lah. Faham kan? Dia buat tu boleh nak upah? Boleh. Tak salah. Boleh mengambil upah atas infak tu. Infak tu sekali dengan apa yang dia buat. Ke harus boleh. Tapi jangan sampai mengambil kesempatan. Faham kesempatan ni, faham kan keadaan dia kan? Maksudnya dia jujur je lah. Jujur, boleh. Jadi maksudnya tak salah lah digunakan duit tu sebagai beli bahan. Dan juga lepas tu dia buat dia buat kemudian dia hantar ke masjid-masjid menggunakan minyak semua selain 200 tu kat situ semua lah. Jadi tapi kena pastikan 200 tu betul-betul berkualiti. Jangan buat 200 tu main dia ayam pun tak ada, toge pun satu je, satu mi, satu toge. Lepas tu mi tu pun beli mi murah yang tak, orang makan tu macam tercabuk. Dia punya apa, gigi tercapuk makan. Tapi kat sini jadi isunya Ustaz, orang yang menginfak tu tak petikaikan pun tentang jumlah tu. Sebab dia tahu memang harga sekarang dah mahal. Setakat mihun RM2 pun mihun bodoh ke apa. Tapi mesti ada rasa. Tapi ada rasa bersedap lah, berkualiti lah sikit. Orang yang menginfak ayam pun ada lah seketul, okey lah tu ni. Yelah, maksudnya sekarang ni orang yang menginfak tu, memberi sumbangan tu tak petikaikan langsung. Tapi yang berpetikaikan orang yang tak menginfak. Dia menjatuhkan, tak payah dengar lah, biar dia menjatuhkan haram dan harus dan wajibnya pada duit yang dia ambil tu. Macam itulah maksudnya. Jadi saya datanglah tak belajar ni, saya kesian dekat orang yang buat benda ni. Ni ada salah satu, sebab kami kan berniaga. Bila berniaga, bahan-bahan dah ada. Kan, jadi kita nak infak, kita buatlah. Kita hantarlah macam tu. Boleh je. Kan? Macam saya buat ni, saya contohlah sampai. Saya buat infak buku, tahu kan? Ada dapat message kan? Saya buat infak buku. Saya sedang, sebab saya tak ada modal nak cetak buku banyak. Saya nak cetak 7 buah buku. Dan buku yang saya buat ni saya nak infakkan kepada 100 orang. Jadi modal untuk yang saya nak cetak tu, saya guna modal yang siapa infak 100 orang ni lah. Mungkin buku tu sampai harga buku lah yang saya nak jualkan. Harga buku tu, faham tak? Cuma yang mungkin akan ada lebih je tu. Yang lebih tu atas saya punya nilai yang saya letak pada buku tu lah. Itu maksud saya pada nilai mihun RM2 tu, Ustaz. Boleh lah. Boleh kan Ustaz? Boleh. Sian sahabat saya yang buat infak ni Ustaz. Macam jadi macam ya Allah. Yelah, orang tak faham. Macam saya kata tu lah. Siapa nak infak buku boleh juga.